Sistem bengkel kereta SQL merangkumi ciri-ciri utama seperti pemautan automatik nombor plat kereta yang memudahkan pengurusan data kenderaan dan pelanggan. Penjejakan sejarah servis membolehkan akses pantas kepada rekod servis lengkap, peringatan servis, laporan dan ciri ini akan memaklumkan pengguna tentang servis yang akan datang. Dalam dokumen jualan, hanya pilih nombor plat kereta jika pelanggan pernah menerima servis sebelum ini. Sistem akan secara automatik mengisi maklumat pelanggan dan kenderaan seperti jenis enjin, model dan sebagainya. Pengguna boleh mengakses sejarah penuh perkhidmatan kenderaan dengan mengklik butang carian. Untuk mencari penerangan khusus, seperti menyemak petikan sebelumnya untuk minyak enjin, type sahaja minyak dalam lajur penerangan. Sistem akan memaparkan semua rekod lepas yang berkaitan, termasuk harga. Anda juga boleh menapis hasil mengikut julat tarikh. Selepas melengkapkan perkhidmatan, masukkan perbatuan perkhidmatan semasa, perbatuan perkhidmatan seterusnya dan tarikh perkhidmatan seterusnya. Setelah disimpan, butiran ini akan ditunjukkan dalam projek yang diselenggara. Apabila pelanggan baru masuk, klik butang projek baru untuk pergi ke projek yang diselenggara. Klik baru untuk memasukkan semua maklumat kenderaan yang diperlukan, termasuk pengeluar, model, warna dan butiran penting lain. Selepas mencipta projek baru, klik butang R untuk menyegar semula. Projek yang baru dicipta akan terus muncul dalam invoice jualan. Laporan peringatan servis membolehkan pengguna memantau pelanggan yang sudah tiba masa untuk servis seterusnya. Dalam senarai invoice jualan tertunggak, pilih tarikh penghantaran untuk mengenal pasti pelanggan yang memerlukan servis pada bulan akan datang. Anda juga boleh menapis mengikut kod item untuk mencari item servis tertentu. Pengguna boleh melihat dengan mudah tarikh dan jarak penyelenggaraan seterusnya bagi setiap pelanggan. Terima kasih.